Hai semua, so, hari ni saya nak memetik buah nangka dan buah mango Thailand kat kawasan rumah bapak saya. So sekarang ni saya nak petik buah nangka dulu kat bawah ni, okey? Jom. Hari ni aku nak ambil buah nangka dekat belakang rumah bapak aku. Buah nangka banyak gila ni. Tu ada satu, ni ada satu. Nak ambil ni, bawa balik KL. Boleh. Aku nak ambil dua ni, bawa balik KL. Buah ni dah boleh petik lah. Ni yang sini ni dah besar. Ni pun dia bawa. Dan nak panjat pokok ni nak dapatkan buah dekat atas tu. Ni buah mango Thailand ni. Jom kita tengok dekat belakang ni. Ni buah ni. Manis buah ni. So ni pokok kuih ni. So nanti aku nak panjat. Ada banyak biji ni. So sekarang ni kita petik buah nangka ni dulu. Yang ke bawah. Sini banyak. Tak, ini ada dua. Situ ada 4. Okey. Jom kita petik. Yes guys. Gua tengok ni besar. Inilah buah nangka madu. Gua nak tahu tak pokok ni bapak aku tanam. Yang tu dia tumbuh sendiri. Biji ni, biji buah ni dia buang kat situ. So naik pokok tu. Ni tumbuh sendiri. Ini biji pun tumbuh sendiri juga ni. Okey. Yang atas tu. Mana? Panjat. Panjat. Itu sudahlah. Ya. Okay guys. Saya dah dapat satu. Ni dia. Dia belum masak. Tapi buah ni aku nak potong dia jadikan lauk. Jadi gulai nangka. Ni buah nangka.
banyak. Okey, aku nak petik buah ni. Buah nangka. Ni aku nak petik. Okey. Ni buah kedondong. Tapi sayang buah kuih ni habis lah go. Habis. Dia jatuh. Ni penuh ni buah hari tu. Tapi tengok. Habis. Ni buah dah gugur. Buah kuih ni. Sedap. Yang itu buah kuih ni dia baru nak berbuah. So mungkin dia akan buah dia tu boleh makan lah bulan Jun lah. Bulan Jun. Okay. Ni buah kuih ni kan. Dia tumbuh sendiri tau. Ni buah ni. Ni bukan kita tanam tau. Pokok ni dia tumbuh sendiri. Itu pokok manggis. Dari dulu sampai sekarang macam tu je besar ni. Ni buah rambutan. Okay. Guys, ana tanya korang. Pokok ni dia tak ada musim buah dia tau. Dia suka-suka hati dia nak berbuah. Kan? So buah ni boleh makan. Tapi cukup masam. So ini pokok buah apa pakai? Okay. Ini pokok buah apa? Tapi buah dia boleh makan. Ada getah. Okay. So kita panjat. Okay. Kita pergi cari yang kat bumbung ni. Aku nak ambil buah. Thailand ni buah. Mango Thailand. Okay. Jom. Ni ada buah kuih ni. Dan ni juga buah kuih ni. So hati-hati So ada 1 biji. Ada 2 biji. Aku kena petik ni. Yes. Ya. Ada tu 23 biji. Jom guys. Kena hati-hati geng. Kau nampak lah. Tu ada 1 biji. Ni ada sebiji, 2 biji, 3 biji. Ni dah boleh makan dah. Okay. Panjang. Kita di atas bumbung ni, okey. Sedap.
Ni buat sama je lah. Tu je lah. Sebab yang lain tu tak boleh nak ambil. Muda lagi, tak boleh. Okey. Jom kita naik atas ni. Sini banyak. Okay. So sini banyak. Tengok ni. Ni dah boleh petik. Okey, ambil ni. Geng ni macam ni. Banyak tapi masih kecil lagi. So tak boleh ambil lah. Banyak buah. Sedap ni. Tapi ni dia manis kalau dia masak. Tapi yang macam ni kau buat sambal je lah. Okey, boleh je peram. Ni buah manis. Selalu aku peram je lah. Guys, dulu pokok ni dia mati tau. So aku selalu siram letak air. Ini boleh makan. Ini boleh. Selalu letak siram air lah. Kau tahu tak, Alustar ni dia punya panas. Panas dia. Boleh. Ini banyak lagi tapi kecil lagi, ni tak boleh ambil lah. So dekat bawah tu pun banyak juga. Ini sayang tau, siapa nak makan. Banyak gila semut ni, aduh. Okey, ini dah habis. Aku ambil yang boleh peram. Dalam 2-3 hari dia masak dah. Pagi tadi ada satu jatuh tau. So I buka, I kopek. Makanan manis. Cukup manis. Ni mango. Tak ada lagi dah. Inilah bumbung. Bapak aku dia nak repair ni. So buat masa sekarang aku tak berani nak kemas, tak buang semua ni kan. Tengok.
kawasan tu tak boleh pergi situ langsung. Ni kawasan, kau tengok tu. Rumah ni dia punya kayuan dah reput dah. Kalau you pergi situ memang runtuh. Sebab tu aku duduk sini je. Bapa aku dia nak tukar satu bumbung ni nanti. Yang ni jamu air, jamu air. Yang warna merah tu jamu apa saya tak tahu. Kalau orang Sarawak panggil jamu lipa. Yang ni buah apa ni? Buah manggis. Yang ni pokok liar tau. Tak tahu lah. Nak potong lah. Bang dia. Yang tu. Yang ni pokok rambutan. Sekarang ni dia tengah berbunga. So bulan Jun dah boleh makan dah ni. Haraplah bunga dia lebat macam tu lah. Ini minggu. Jom. Ni ambil ni. Banyak hasil dia. Nak penuh beladi ni. Ini aku ambil yang besar je lah. Dapatlah 2, 3, 4 biji. Jom turun. Tak boleh tunggu. Ni buah nangka yang aku jolok tadi. Kita ambil 1 biji je. Ni dah masak ni. Ni masak ni. Ni boleh masak. Ada 9 biji. Tak ada lebau. Ini buah tadi. Oh ni besar. Besar. Ya, ambil ke yang bawah tu? Ada 1 biji ni, ambil je. Aku tahan 3 bulan. Okay, aku petik yang ni sana. Ni kena ambil lah. Sebab kita balik nanti bulan Jun. Kalau tak ambil dia rosak. So I nak bagi kat okay guys, siapa nak beli buah nangka, ni dia. Tapi ni tak jual lah. Okay, banyak kat pokok banyak lagi. Ini pun tengok besar. Ni yang terbesar sekali, macam ni manis tu.